Lepas buat AVF ataupun tapak hemodialisis, ramai pesakit tanya saya, doktor pasang bateri ke? Bukan. Jadi, hari ini kita akan merungkai tentang arteriovenous fistula ataupun tapak hemodialisis. Sekiranya buah pinggang gagal berfungsi, anda memerlukan renal replacement therapy untuk menggantikan fungsi buah pinggang tersebut. Jadi terdapat 3 option untuk renal replacement therapy. Yang pertama, peritoneal dialysis iaitu cuci air. Nombor 2 ialah hemodialysis iaitu cuci darah dan nombor 3 ialah renal transplant iaitu pemindahan buah pinggang. Sekiranya nombor 2 sesuai untuk anda dan itu menjadi pilihan anda memerlukan vascular access untuk menjalani hemodialisis. Dan vascular access yang terbaik adalah AVF iaitu arteriovenous fistula. AVF memerlukan prosedur penyambungan salur darah vein ataupun vena kepada salur darah arteri supaya vena itu menjadi lebih besar, keras dan mempunyai flow yang laju. AVF yang bagus memerlukan inflow yang baik iaitu jantung yang bagus, salur darah arteri yang tidak keras dan tiada plak dan juga outflow yang baik. Outflow yang baik bermaksud vein yang besar iaitu diameternya lebih daripada 2.5 mm, dia tidak ada penyepitan dan dia boleh kembang. Keadaan kulit juga haruslah baik, barulah AVF yang terhasil ialah AVF yang bagus dan tahan lama. Lagi satu, anda memerlukan masa 4 hingga 6 minggu supaya fistula itu matang. Macam mana nak tahu fistula matang? Doktor akan buat ultrasound selepas 6 minggu dan kita akan memastikan salur darah vein membesar menjadi lebih daripada 6 mm diameter dan kelajuan lebih daripada 600 mil per minit. Laju kan? Sebab tu akan rasa getaran dan rasa macam ada bateri. Tapi sebenarnya ia adalah 100% salur darah anda. Terjawab tak persoalan tadi? Jika anda rasa perkongsian ini bermanfaat, anda boleh like, follow dan share. Lots of love!